Saya selalu dijemput untuk forum-forum agama ke apa kan. Saya tanya dia orang, saya bukan ustaz, saya makna terustad. Dia Terustad. Tapi bila saya dengar daripada ugamawan sendiri pun, diorang pun cakap iman itu tidak berpakaian. Engkau tak perlu jadi ulama atau ustaz untuk berdakwah. Itu the beauty of dakwah sendiri sebenarnya. Dakwah ni, dulu saya ingat dakwah ni memperbetulkan orang, tapi tak sebenarnya. Dakwah tu untuk perbetulkan diri sendiri kita ni, dan untuk mengajak, bukan mengajar, mengajak. So I think the medium yang sekarang I gunakan, like indirectly, I mean it's a good medium juga. Kalau semua pergi ke ustaz, I mean the angle ataupun the blind spot yang mungkin ustaz tak boleh sampai, tak boleh nak reach out. So as for me, I rasa macam it's a reason. Apa, ada tak macam seorang daripada residen tu yang ustaz nampak macam jadi ni, bagus ni. Daripada program-program tu ada tak orang-orang yang residents yang membuatkan ustaz macam, inilah sebenarnya objektif aku datang sini. Inilah sebenarnya tujuan aku berada di sini, untuk merubahkan seseorang tu. Mungkin ada kisah yang ustaz boleh memberikan sikit sebanyak inspirasi lah. Ya. Ya. Soalan awak ni, Din, acap kali ditanyakan kepada saya. Kenapa saya masih lagi bertahan dalam melaksanakan tugas-tugas. Masa kalau di prison tu kita panggil prison volunteer kan. Right. Mana kenapa saya masih lagi berkecimpung dalam bidang-bidang kursus seperti ini. Saya mempunyai satu prinsip peribadi. Katakanlah 100 orang yang saya cuba bantu untuk berubah, tapi yang berjaya hanya seorang. Okay? Dan saya rasakan itu satu kejayaan. Walaupun 99 itu gagal, cuma satu ini yang berjaya. Saya kata saya tetap berjaya sebab sekiranya seorang ini dapat mengubah diri mereka, saya menganggap bahawa dia ni akan menyelamatkan keturunan-keturunan dia. Oh, wow. Okay, faham. Kan saya Amin? Very deep ni ustaz. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi. Terima kasih kerana anda klik the part 2 our next guest bersama dengan Saiful Apek, ataupun nama dia Muhammad Saiful Azam. Beautiful name, man. Alhamdulillah. I know there's a lot of people asking why Apek. What I can recall dia sebenarnya daripada waktu Tak, masa Melody dengan Kak Oji. Kan I was wearing a cheongsam. Itu melekat Apek. Wah, punya papa ini kan ni faham. I mean that was the character like So kira kan bang, who is your, okay, kalau Malaysia lah comedian yang you rasa macam power dia ni, okay, siapa bang? I think I cannot deny lah, the first, kalau on my top list still the bapa seni lah, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Oh damn. Okay. Dia bukan ekstrim sangat komedian, tapi dia, because I think dia punya secret lah, dia punya komedi menjadi because dia punya sparring. Kan? Sparring power. Siapa je sparring dia yang komedi akan membuatkan dia jadi hero. Betul. Dia jadi heroik tu. Yeah. So, feeder dia power tu. Feeder power. So that's the first lah. Okay. Tapi yang second ni unik sikit. Okay. I rasa dia ni macam unsung hero lah. Oh wow. Siapa? Mak Sentul. Oh wow. Mak Sentul. I think tak ramai orang bercerita kalau pasal komedi nak masukkan dia. Mungkin Gen Z tak kenal kot. Tak ada. Gen Z tak. Tapi kalau Stephen Chow dia orang tahu kan. Itu Stephen Chow ketika itu. As for me lah. Yeah. Yang pergi kepada spoof, parody, yang bodoh-bodoh punya komedi ni kan. Mak Sentul. Okay. Memang dia lain sangat dia. Kalau sekarang ni, ada abang pilihan abang rasa macam, oh ini statement ni, tapi I mean this is your personal ni lah. As for me, bila sekarang ni I'm looking at colours. Because diorang ni as my legacy. Kalau yang baru ni lah especially. Sebab boleh katakan diorang ni always put me as their reference. So I tak ada pro. I mean because I tengok diorang punya strength memang unique on its own, because they stand on their own class lah. Right. Diorang berdiri dengan value diorang tersendiri. Either diorang as a soloist punya comedian or as a group. Komedi ni kira adakah dia
evolusi, dia berubah-ubah setiap tahun. Yes. I mean, you've been around. Again, I'm talking about the perfilman sekali lagi. Sebab saya memang suka tengok abang punya filem banyak gila. Apatah lagi bila abang datang, saya teringat Oryx pula tiba-tiba kan. That character super strong. Fuyo kan. Kirakan dalam perfilman dan sebagainya, what is the most paling abang rasa masa abang nak kasih punch tak jadi, punch jadi, ada tak that experience? Macam asal susah, mungkin ada something happen ke apa ke, pernah tak? I think my debut lah. Masa awal-awal kan, macam like selepas saya dekat sinaran tu, this is one of the experience lah. Right. Bila kawan saya ni, dia macam boleh katakan macam supervisor dekat satu kilang lah. Okay. And then diorang tengah organize a dinner. Alright. So masa tu dia cakap, kau dah keluar TV dah. So consider kau artis lah. Okay. So aku nak jadi the first yang appoint kau dekat annual dinner aku. First job lah. For the record lah kan. Cakap okay. Masa tu tak salah dia bayar 1,000 ke 1,500 macam tu lah. Because at that time I think that was 94, 95. Okay. Masa tu duit besar lah. Because you baru lagi kan. Right. So bila I sampai kat sana, dia dah bayar I siap-siap. So I bawa gitar because I can play guitar. Okay. So I can sing. And then biasalah kita bila seorang-seorang ni stand up comedy lah. So masa tu I macam keluar, crowd ramai ni kan. Diorang macam like tunggu je kan. Okay, the first curiosity diorang fikir lah, mungkin ada yang kenal, ada yang tak kenal kan. Siapa ni kan? So I cakap, Assalamualaikum, apa khabar? Diorang jawab, Waalaikumsalam. Baik. Itu je. Tough crowd lah. Betul lah. It's a big challenge lah. Right. Because I cakap, kenapa tak, kenapa dia tak ni kan? Tak seperti I expect kan? So dia jadi lagi nervous lah kan? Lepas tu, korang pernah dengar tak lagu ni? Lah, baru lah je tau. Semua buuuh. Lepas tu saya masuk lagi. Lah. Buuuh lagi kuat. Tengok dia dah botol-botol mineral lah. Sampai kan, saya lari, saya panik. Oh, kena campak? Oh my god. Saya panik lah, saya lari. Saya lari pergi belakang. Kawan saya kejar saya. Kenapa Bul? Kenapa? Sorry, aku tak boleh. Nah, ambil refund. Bagi balik refund tau. Ya Allah. Mana ada orang buat show bagi balik refund? Tak ada. That was the moment lah. But psychologically, fitrah manusia macam tu lah. Bila you dah establish, as time goes by, saya naik je atas. 5 minit tak cakap apa, gelak je. Tak buat apa. Dah ada. That's why I cakap, this is fitrah. I see. Bila you dah achieve something, you dah gain the experience and it's a talk about, dia jadi effortless. Right. So as for me lah, there's always a first time for everything. Yang penting biar kita sakit mencuba daripada kita seksa menyesal. Wow. Okay. You have to try. You have to try. Payment paling banyak dalam filem apa bang? Filem Payment paling banyak. Susah tu. Banyak tu agaknya. Tu lah dia. Because recently after this 30 years, saya tak calculate betul-betul tau berapa banyak movie. Tapi I was told by my management lah. Dia ada buat sikit research. Dia cakap more than 70. Okay. So of course ada filem yang saya just supporting role, leading, ada yang cameo. Right. Tapi kalau bercerita pasal filem-filem yang first paling mahal, ialah filem Jutawan Fakir lah. Itu first lah. Right. That was my first. Right. Sebab masa dia approach saya pun dia tanya, berapa you dapat untuk filem senario? So I cakap, kita orang punya bayaran bukan individual. Right. Kita dapat satu amount langsam, and then we slice it. So maknanya kita bahagi 5 lah. Right. That harga yang sekelepuk tu kan, yang langsam tu. Right. So bila dia cakap, okay, dia pasal dia nak bagi jadinya pasal, dia pancing saya simple je. Okay, saya bagi tu satu kek, untuk 5 orang, I bagi you seorang. Salam ke tak salam? Salam lah. That was the first lah. And then I rasa lepas-lepas tu like banyak yang melibatkan KRU lah. Cicak Man 1, Cicak Man 2, Duyung. Right. That was one of the Adakah benar dikatakan kalau banyak sangat ketawa, hati akan keras? Banyak sangat
membuat orang ketawa, sendiri hati akan mula keras. This is something juga yang saya pernah dengar juga. Okay. Macam too much laughter membuatkan seseorang tu mungkin jauh. I think I don't know whether you understand about that. That jauh. I faham. Do you agree with that? Sebab banyak orang cakap jangan ketawa. Orang tu harus cakap jangan ketawa sangat nanti nangis. Betul. Contoh. But as for me, kalau dari segi yang itu, saya melihat salah satu rujukan saya lah. Antaranya kata-kata daripada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, sehari tak ketawa jiwa terseksa. Okay. Dan even baginda Rasulullah SAW sendiri pun dia suka berseluruh, dia suka bergurau. Right. I mean that's a part of lifestyle. Kita berjenaka. I mean dalam kita adik-beradik, dalam kita hood, memang kita, I think laughter is the best medicine lah. Exactly. Tapi kita harus ingat satu, Allah sendiri melarang kita ekstrim. Ekstrim maksudnya tak kira benda baik atau benda tak baik, it's forbidden. Bila you terlampau tapsub, you obsess, you fanatic, you terlampau teruja, you extreme, and that's it. Because for me, dia macam ibarat gula dengan garam lah. Benda tu halal, tapi bila you over, you dapat kecing manis, dapat darah tinggi. Right. I think finding balance. Sebenarnya bila kita cerita pasal kesederhanaan, it's all about finding balance. How to find that balance? So it's all up to us lah, because we are responsible with apa yang kita pilih. How do you find your balance? My balance is my equal towards whatever is around me. That is how I find balance lah. Because sometimes dia satu benda yang sangat complicated yang kita tak boleh nak measure. You know, nak finding the balance. Tapi kita ada this awareness. Because di sebalik satu kejayaan tersembunyi 99 kegagalan. So every time you fail, it's a stair. Dia menjadi satu tangga untuk kita sampai kat where we are. So it's a reference. So ada juga orang cakap making mistake is better than faking perfection. Ramai orang cakap macam tu. As for me, kalau I define benda tu, maksudnya kalau kita terkilaf unintentionally, of course itu kilaf lah. But if you learn, that's a good progress. Because in my life, banyak orang cakap is either we win or we lose. Kita selalu dengar benda tu. I mean it makes sense. But I never lose in my life. So bila orang dengar macam tu, like, arrogant. Like what an arrogant punya statement. You never lose in your life. How's that? It's either I win or I learn. Persepsi. Yes. So there's no losing. That's why you need to have these positive thoughts. Right. On anything. You tak boleh simply justify satu perkataan tu on macam mana. Okay, contohlah. Bila kita cerita pasal rajin, malas. Of course malas ni teruk. Betul. Yes. Yang rajin ni bagus. Yes. Tapi kalau yang malas ni, dia malas nak bermaksiat. Dia malas nak merempit. Dia malas nak berjudi. Malas nak pergi clubbing. It's a good malas. Yang rajin pula, rajin rembat member punya barang, rajin ponteng, rajin ambil MC. Faham. Ini rajin tak bagus. It's how you put it. That word itself, it could mean in different way. So that's how it goes lah. Cabaran yang Abang Saiful Apik pernah lalui, pastinya ada cabaran. Yeah, of course. Like what you mention lah. Setiap orang mesti ada rasa cabaran. Kalau tak, kau tak akan faham tentang kejayaan dan sebagainya. Yes. Cabaran mungkin Abang pernah tak rasa bila adanya money, adanya fame, everyone knows you, the funniest man in Malaysia, number one comedian dan sebagainya, all this title coming to you. Pernah ada rasa terlupa tak? Macam ada seketika tu you rasa that, you know, sometimes manusia lah carried away. Ada rasa macam tu bang? Pernah rasa macam tu tak? I think one of the reason dalam setiap kejayaan setiap manusia ni, ada yang dia pilih, the individual itself, dia yang pilih. Tapi
kita tak boleh nafikan ada juga yang dia dipilih. He's the chosen one. Okay. Like macam saya, pembabit saya dalam industri sendiri pun, dia bukan kerana minat. It was never my ambition. Bukan hasrat saya, bukan impian never. saya. Never. Because kan I cakap introvert. Okay, kalau bukan perjalanan abang ke industri, abang ke mana sebenarnya? Macam mana your prediction pada awal-awal ni? Like you Banyak mention, orang tanya, kalau abang tak jadi siapa abang sekarang, abang jadi apa? Abang jadi Hairan lah. Heran kenapa aku tak jadi gini. I think because saya nampak diri saya ni an explorer. Because sebelum saya masuk dalam industri ni and I sustain, I rasa okay, this is the spot. Sebelum ni dia mencari-cari lah. Dia kejap cuba ni, try errors ni, try errors ni. So tapi I rasa like the turning point yang betul-betul melahirkan kejayaan ni bila, because I was raised up by family angkat. I terpisah dengan my real parents. Tapi bila after 21 years, after the struggle lepas sekolah sana sini, the minute saya first time dapat jumpa mak kandung saya, the minute I salam tangan dia, I cium tangan dia, that is where my success started. Kejayaan saya bermula. Itu barakah dia. I mean, macam mana saya nak, like trying to be in denial that was the turning point. That's why I cakap kadang-kadang macam saya sendiri, dia bila sampai satu tahap yang bila kita dipilih, macam aku cuba avoid ni, tapi dia macam ke situ juga tau. So until that saya rasa macam saya dah buat melodi, and then saya diserap dalam senario, ni dia dah jadi macam like dia tengah peak ni. So that all along the way, dia membuatkan saya rasa macam kesenangan yang Tuhan bagi ni ujian apa takut. Abang boleh fikir gitu pula? Takut. Dia bukan I got carried away. Ambil kau ni Ustaz, no. Dia macam Piramli sendirilah. Even sahabat-sahabat dia pernah cakap dengan dia, kau Romli sekarang bukan kau cari duit tu, duit cari engkau. Ada rasa momen tu. Makin dikejar, makin takut. Abang ada orang-orang yang influence abang tak? Dengan karakter abang yang macam ni, yang luar biasa. Mesti ada orang yang kasih pesan ke, ataupun guru-guru agama yang you selalu dengar, tengok, nonton, yang menjadi inspirasi. Because it's super hard bang. Memang. Untuk kita dalam industri media ni, kita nak lari daripada dunia. Lepas tu nak, you must be with someone yang wah, gila bucks bang. Tapi macam nak cakap, I dibesarkan dengan keluarga angkat yang sangat garang. Okay, and sangat strict. Lepas tu kawan-kawan yang saya pun tak boleh nak bersosial sangat. So apa yang I cuba predict lah, dekat mana I dapat benda ni? I mean the touch yang self-taught Macam self-taught you sendiri. Self-taught satu. Tapi bila I jumpa my mom, my real mom, genetically it was from her. I got it from my mom. Oh wow. Yeah. Seriously. I mean the softness, the awareness, the average kesederhanaan dia, the modesty. I mean, it's from her. I see. Genetically. I mean, surprisingly kan, how DNA works. Kan? Indirectly, dia tak mendidik saya. Dia tak membesarkan saya. Saya teringat bab kata Raihan, iman tak dapat diwarisi kan. Tapi iman, yes. Tapi DNA boleh diwarisi. Right. It's proven. I don't know lah. InsyaAllah. I mean, sebab saya mati-mati ingat, because abang ni dalam list Sautuddin ni, our next guest ni macam, please lah dapatkan Saiful Apik, please. Macam mana aku nak cari abang ni kan? Kita dah lah orang seberang. But why, one of the reason why, because this is one of the orang paling humble. Sebab dia bercerita waktu tu abang pernah datang Singapura, lepas tu dia panggil Saiful Apik, abang datang. Macam kadang-kadang hati-hati dia belah gitu kan. Bukan nak salahkan mungkin orang penat ke apa, tapi abang sanggup datang untuk entertain your fans. It's effortless. I mean, kalau orang tanya what makes you down to earth, one word, gravity. Itu sains bang. Itulah logik ni, itulah dia. What goes up must come down. Sifat kita dijadikan daripada tanah. Nabi Adam AS, manusia. Sifat kita daripada tanah nak melangit ke mana? Nak melangit ke mana? Because as for me, sebelum saya masuk dalam industri ni, saya berjumpa juga dengan orang-orang yang so-called yang ni super hot ni. Tapi dia punya humble,
Dia trigger me something tau. Cakap, Abang nampak sendiri hati-hati juga yang macam gitu. I rasa macam, dia ni tak tahu ke dia siapa. No. Tapi dia jumpa aku macam dah lama kenal. Like super friendly. So I think benda tu pun macam saya cakap tadi, the world is changed by your example, not your opinion. Tapi that example yang I did not realise yang benda tu influence kat saya. Kalau satu hari, you know, like susah tak aku nak like stay low? Tak ada, tak susah mana. In fact, people look up on you more. Right. They look up on you more. Abang tak ada macam cita-cita untuk menceburi bidang agama, untuk mengajar? Pendek cerita jadi seorang ustaz ke apa, untuk maybe. Come on bang, abang punya. But for me, bila saya akan datang bang, saya akan jadi student pertama. Okey, saya selalu dijemput untuk forum-forum agama apa kan. Saya tanya dia orang, saya bukan ustaz, saya makna terustad. Dia terustad. Tapi bila saya dengar daripada ugamawan sendiri pun, diorang pun cakap iman itu tidak berpakaian. Engkau tak perlu jadi ulama atau ustaz untuk berdakwah. Itu the beauty of dakwah sendiri sebenarnya. Dakwah ni, dulu saya ingat dakwah ni memperbetulkan orang, tapi tak sebenarnya. Dakwah tu untuk perbetulkan diri sendiri kita ni, dan untuk mengajak, bukan mengajar, mengajak. So I think the medium yang sekarang I gunakan, like indirectly, I mean it's a good medium juga. Kalau semua pergi ke ustaz, I mean the angle ataupun the blind spot yang mungkin ustaz tak boleh sampai, tak boleh nak reach out. So as for me, I rasa macam it's a reason. I mean there's a reason for it untuk saya terus, sebab saya pun dikenali dalam industri ni sendiri. And daripada situ juga dia orang cakap, bang, kita orang banyak membesar dengan filem-filem abang. Yep. And there are good things yang kita orang practice kan. Even your words, your dialogues. So as for me, like, why do I have to change something drastically just because of, you know, yalah, untuk macam menyampaikan something yang legit. Because as for me, tengok, siapa sangka bila kita nak buat something content yang mungkin a little bit Islamic, tapi bukan ustaz. I mean, you know, like kita pun nak clearkan kat dia orang. Sebab manalah tahu bang, because yalah, you know, kadang-kadang netizen ni dia ada bijak pandai dia level yang tak tahu macam mana saya nak cakap. Kadang-kadang macam kau just a comedian and you try to berbual agama. Kalau orang Singapura kata macam faham hari ni, contoh lah. Do you have pernah ada kena macam gitu? Tak ada apa. Because I faham, it's a long journey between a human being and being human. Make sense tak? Sekali lagi bang, saya macam banyak. It's a long journey between a human being and being human. We pernah tak open up to, I mean, to clarify, human being and being human, it's two different things. Are you just a human, normal, ordinary human being, or you're trying hard to being a human? Right. Because nowadays, di hujung zaman ni, we see more human but less humanity. We see more human but less humanity. And saya pegang pada satu benda lah. Jangan hidup dek puji, jangan mati dek keji. Orang puji jangan kembang, orang keji jangan tombang. Because kalau kata kita jatuh kerana manusia, kita bangun kerana Allah. And kita kena clarify yang orang-orang yang datang ni, kalau kita nak fikirkan sangat, Allah Akbar. Kalau kita nak fikirkan sangat orang-orang keliling kita ni, diorang datang tu coincidentally ke? Tak, ni semua Allah hantar. Ujian untuk kita juga. It's how kita progress benda tu. Macam mana kita handle. Because as for me, itulah dia. Sebenarnya, kita kena jangan prejudice lah. Because diorang pun kita tak tahu orang-orang ni sebenarnya pun melalui timeline yang struggle kadang-kadang. Mungkin diorang dibuli, you know, they having hard times dengan parents, mungkin tengah mengalami masalah krisis rumah tangga, and kita tak boleh judge diorang upon their words. So pada saya, like, forgive. Banyak orang cakap it's easy to forgive but it's hard to forget. Tapi for me dia ada additional lagi. It's easy to forget but it's hard to forget the reason why I forgive you. Okay. So sebab tu meminta maaf dan memaafkan ni dituntut. Sebab meminta maaf itu keberanian.
Bila kau minta maaf, you really have the courage. Memaafkan itu kekuatan. So orang yang boleh forgive orang tu, dia betul-betul ada strength. Tapi the best is melupakan itu kebahagiaan. Which one do you prefer? Renung-renungkan which one do you prefer. Kita relax jap. Lepas ni kita masuk part 3 bersama dengan Saiful Apek. Aku sebenarnya tak tak boleh. Wow, my head, my brain is so penat. Tapi benda yang bagus bang. Yeah, it's good for them, it's good for us. Jangan lupa kalau korang terlepas, repeat lagi apa yang Saiful Apek katakan. Kita relax jap. Kita kembali lepas ni, jangan ke mana-mana. Walaupun Pertapis akan terus memberikan habuan-habuan ini kepada penerima, saya nak lihat satu hari nanti bekas-bekas penghuni Pertapis ini, dia bukan hanya jadi penerima, tapi penyumbang. Oh, betul. Mereka dapat pekerjaan yang baik. Mungkin ada yang jadi good businessman. Yes. Successful businessman. Yes. Mereka pula akan menyumbang kepada pertubuhan Pertapis untuk teruskan usaha ini. Supaya kita dapat melihat satu masyarakat lebih cemerlang. Kalau kita lihat program Food On Wheels kita pada hari ini, kita gemblengkan banyak tenaga-tenaga sukarelawan. Antaranya pelajar-pelajar daripada sekolah kebangsaan yang bantu kita. Kan? Dan saya kata ini juga membuka mata kepada kita punya penghuni untuk melihat bagaimana masyarakat menyokong usaha kami dalam membenteras penyalahgunaan dadah ini, di mana saya harap satu hari nanti mereka boleh jadi penyumbang. Inilah program-program yang mungkin kita akan bakal ketengahkan. Sebahagiannya, sebahagian program-program kita yang telah aturkan, kita seperti banyak skill future, kan? Kita juga ada program-program kemahiran yang kita bekerjasama dengan M Kuasa 3, M Cube. Mereka nak buat training dalam plumbing, mereka nak buat training dalam electrical sebagainya untuk mencetuskan kemahiran mereka ini, supaya mereka lepas tu boleh dapatkan skill future dan dapatkan pula certification dan dapatkan pekerjaan yang mereka hajati. Jadi we are looking forward to work together dengan bukan hanya badan-badan keselamatan, tapi semua masyarakat Singapura, insya-Allah.